Okey, formula kita tak masuk formula arah lagi. Kita masih lagi dalam 4 tempat yang kita tengok untuk mencari arah sesi 1. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sesi 3 dan 2 dah cerita. Okey, sekarang kita masuk ke sesi 1. Sesi 1 ni kat sini lah kan. Sesi 2 kat sini, sesi 3 kat sini. So sesi 1 dekat sini. Kita tak masuk lagi yang sini Yang ni last nanti next video. Okey. Untuk sesi 1 ni, saya tak nampak apa yang signifikan sangat untuk mencari arah sesi 1. Contoh pada sesi 2 ni, khusus untuk kita melihat 8D. Jadi 8D ni kita nak tahu market besok nak pergi ke mana lah. Kalau buy melemah, besok sell. Kalau sell melemah, besok buy. Dia khusus macam tu perjalanan dia, kita melihat 8D. Tapi kat sini sesi 1 ni dia lebih kita nak tengok keseluruhan market pada hari tersebut. Macam mana dia bergerak. Contoh hari ni dia bergerak, dia buat type 3. Type 3 dia tak return balik pergi ke zone A. Ataupun kita ada perjalanan yang macam ni, type 2 yang dia return balik dekat sini reject zone A ni. Ini kita panggil return balik lah, patah balik ke zone A, reject dan dia pergi. Ni type 2. Dan kita ada satu lagi yang ni type 2 juga, dia return. Kita ada satu lagi bentuk yang type 3 macam ni kan. Dia cross balik, dia naik atas, lepas tu dia cross balik zone A. Okey, type 1. So pada saya untuk satu ni, perjalanan satu ni, dia lebih kepada kita nak menilai market untuk besok tu. Market untuk besok tu cantik tak cantik. Contoh bila ada type 2 maksudnya adalah market pada TO ke buy, lepas tu dia patah balik, and then dia pergi. Okey, dia pergi type 2. So kat sini kita melihat pada pergerakan keseluruhan itu TO dan UO selari. TO ke atas dan UO ke atas. Tak kisahlah dia turun ke bawah dulu, lepas tu dia naik ke atas. Itu pada waktu TO dia masih lagi ke atas kan. Jadi kita nampak dia selari. Bila dia selari, kita boleh katakan market besok cantik. Okey, yang pertama, jangan samakan cantik dengan kuat. Okey, kuat, market itu kuat disebabkan oleh laut tenang. Kalau ada laut tenang dia kuat. Kalau tak ada laut tenang dia biasa-biasa je. Cantik ni maksudnya market tu tak ada lipat melipat. Kalau kita buy, dia tak adalah buat hanky-panky, dia buat TK yang lipat melipat tau. Contoh kat sini adalah TK ni lah, LT pergi ke sell, lepas tu dia lipat kita balik. Ini yang tak cantik ni. Yang cantik dia akan terus pergi tanpa ada TK yang gagal lah. Lebih kurang contoh macam tu lah. Ada ETB kan, TK buy, dia pergi terus. Lepas tu dia buat LT, dia pergi terus. Dia tak ada lipat melipat tau. Ini yang katakan cantik. Kalau kita masuk kat sini dan kita nampak market turun, ini turun market terik je ni. Sebab apa? Market semalam macam ni bagi tahu kita okey, cantik ni hari ni. So kita cuma, pada saya, boleh menilai market dari sudut macam tu je lah kegunaan type 1 ni. Okey, kita tengok market yang selari lagi. Yang ni type 3 sebab dia pergi, lepas tu dia lawan kan, dia tak return juga, dan dia tak break. Bukan 1, bukan 2, dia 3. Okey, yang ini tarik panjang sangat ni. Okey, yang ini 1 dan 3 tu dia selari. Okey, 1 dan 2 tu perjalanan 1 dan 2 tu selari. Kat tengah-tengah dia ni ada repair lah.
repair harian type 2. So market pada esoknya tu cantik ni maknanya kalau kita nampak dia buat HSR dulu, lepas tu dia buat TKU buy. Bila selepas HSR ada TKU buy ataupun kita panggil ETB kan, kita dah boleh terus masuk kat sini. Ada tak dia lipat? Ada tak TK yang menyebabkan dia berlawanan? Tak ada. Masuk terus dia gerak. Kalau dia return balik pun dia setakat buat trik saja. Lepas itu dia pergi lagi. Ini kita kata market cantik market. Dia tak ada buat trik, dia tak ada buat TK yang lipat kita balik. Okey, dari segi macam tu. Kalau T2 lah. Tapi kalau kita ada satu lagi T1 contoh yang ni T3, dia pergi, dia tak return balik, dia pergi T3. Okey, contoh dekat sini. Satu ni pun pada saya dia level nombor 2 lah. Kalau yang betul cantik ada nombor 1, type 2 tadilah kan, yang selari tadi. Tapi yang ini dia kat atas, lepas tu dia break. Okey, type 1 lah. Type 1 ni walaupun dia tak berapa cantik, tapi kita boleh nampak yang market tu nak pergi dengan jelas ke mana tau. Bila dia break ke sini kan, dia tak ada juga dia adalah sikit, tapi dia tak adalah teruk sangat. Okey, dia sambung balik, belum lagi zone A. Lepas tu dia buat ETB. Kalau market yang macam ni, kita dalam kepala kita kan, type 1 ni dalam kepala kita, dia akan sambung. Cuma kadang-kadang dia terus pergi macam yang ini. Dia terus pergi dulu, barulah dia sambung. Ataupun dia main pusing dulu kat sini, lepas tu barulah dia pergi. Tapi kita nampak yang kalau ada ETS lah kat sini kan, TKU sell, dia pergi, dia tak buat trik, dia tak buat TK yang lipat. Ini belum TK lagi ni, dan lepas tu dia dah habis. Okey, jadi nak kena faham perjalanan sesi 1 ni apa fungsi dia. Dia tak adalah macam fungsi macam sesi 3 kita nak melihat ada F1 atau F2. Sebab F1 atau F2 yang pada sesi 3 ni, dia akan membatalkan semua benda yang dekat belakang. Yang dekat belakang sama ada DSV, ada DSB, ada DSS, semua batal. Kalau walaupun dekat contoh kita nak tengok pada hari ini sesi 3 kan, sesi 3. Kat sini ada segala macam magnet dalam 8D tu, ada DSB, ada DSS, ada F2, ada F1 ada kan, semua ada. DSV ada, DSB ada, DSS ada, F2 pun ada contohlah kan. Tapi tiba-tiba pada sesi 3 ni ada F1, batal semua benda kat sini ni. Tak payah nak tengok ada F2, lepas tu dia muncul F1. Kita nak ikut yang mana, F2 ke F1? Walaupun dekat sini ada F1 kat sini, batal semua benda. Sebab sesi 3 ni lah, sesi 3 ni fungsi dia adalah kita nak tengok F1 dengan F2. Tujuan utama dia lebih kepada tu. Ada tak F1 ataupun F2? Kalau ada, semua segala magnet kat belakang batal. Kalau tak ada, kita follow step sesi 2 kita follow yang ni. So kita akan tengoklah ada DSV ke, ataupun ada DSB ke, ataupun ada DSS ke, ataupun ada F2 ke. F2 masih lagi dekat sini, tapi macam tadilah, F2 dekat sini akan membatalkan semua benda yang dekat belakang. F1 dekat sesi sini akan membatalkan semua benda yang dekat belakang. Faham betul-betul maksud membatalkan segala-galanya yang di belakang dia. Jadi jangan ada lagi soalan kalau macam ni tak kan. Tapi saya akan ceritakan lebih lanjut lah nanti perkara tersebut. So sesi 1 faham sesi 1 ni adalah perjalanan pada awal. Contoh macam yang ini, sesi 1 dia
Ini sebelum dia naik ke atas, dan dia naik ke atas type B. Type B. Lepas tu dia return balik, lepas tu dia naik balik, lepas tu dia cross type B dan type type C lah, type 1 lah, type 1 lah. Okay, dia lebih kepada macam tu. So jadi bila kita tengok market yang lepas-lepas, kita boleh nampak market yang cantik dengan market yang tak cantik. Okay, yang dekat sini cantik sebab apa? DO dengan LO, DO dengan LO sama selari. So kita faham cantik tu maksud dia apa kan. So dekat sini type 3 tak cantik. Jadi kan nampak kat sini kan dia buat trik. Bila market tak cantik, tebiklah okay, ada F2 buy. Kita pun okay, F2 membatalkan yang belakang, jadi kita pun follow dia. Tapi dalam masa yang sama keluar F1. F1 ni pula pergi ke sell. Tapi F1 ni dia jadi TKL buy. Maknanya kat sini kita kena ikut F1 pergi ke sell. Dan nampak tak ada zone A pula, kan mengarut tu. Kan mengarut. Tapi bila kita follow F1 sell, kena sell lah. Tapi jadi ticket buy, kita dah sell, kena SL, lepas tu barulah kita masuk buy, barulah pergi. Sebab apa? Sebab market tak cantik semalam. Sebelum dia market cantik ni kan, faham tak kat situ? Dan hari ni pun saya dah cakap, bagi tahu kan, market tak cantik ni. Market mengarut ni. Okay, kita tengok pula contoh yang lain. Okay, contoh market yang cantik ni, DO dan LO selari. So bila dia dah buat ET kan, ETB ke ETB ke ataupun EP ke, tak kisah terpulang kan. Tapi biasanya dia akan jadi ETB lah, sebab dekat sini dah jadi AS, ini EP, lepas tu ini ETB tu kemudian. Okay, tapi cantik kan, bila kita entry kita boleh tinggal. Maksud cantik dia tu, kita boleh tinggal. Dia tak adalah weh kena SL lah, tak, jaranglah kena SL. Kalau ada pun dia trik saja. Bab trik itu kemudian, bab trik itu kepentingan trik dan apa lebihnya trik. Dan kalau kita faham trik, sedap bila dia datang dengan trik. Contoh okay, so sesi 3 faham nak guna dia untuk apa. Okay, macam tu.